Assalamualaikum guys. Alhamdulillah. Tadi daripada Bentong ke KL ke Brickfield dapat InDrive RM80. Okey lah, berapa kilometer tadi? Kira untung lah. Lebih RM1 sekilo tapi tak sampai lah RM2 sekilo. Ikut jalan lama sampai Genting Sempah, sampai Bukit Tinggi je. Lepas tu masuk highway. Okey, Alhamdulillah tak jam. Jalan okey. Tak tahulah tengah hari tadi jam lagi ke tak. Semalam tengah hari memang jam lah highway. Okay, tadi Alhamdulillah area Brickfield tu orang ambil pasport. Itu area Menara Vista Central. Situ kalau ada orang India kebanyakannya. Nak ambil pasport, boleh berhenti ada depan dia tu. Ada lorong untuk turunkan passenger. Jadi kita kalau susah sangat tak payahlah. Okey, ni nak komen antara Grab dengan InDrive. Tadi daripada KL Sentral ke Setiawangsa, okey, Alhamdulillah itu pakai InDrive juga. Dia kata dia dah on Grab tapi lambat. Bolt pun lambat. Memang murah tapi lambat. Jadi isu dia bukannya murah tak murah. Isunya dia nak cepat kan. Jadi saya terus respon InDrive tadi. Tunggu isap okok. Relax sekejap. Lama juga saya relax. Jadi bila saya klik tu saya up terus lah kan. Jadi dia terus nak. Jadi dia tunggu sekejap kan. Saya tanya dia, memang biasa pakai InDrive ke? Grab tak pakai ke? Grab pun dia pakai, tapi Bolt pun dia pakai. Tapi ini yang dulu dapat. Walaupun dia sanggup bayar kan. Sanggup bayar lebih. Okey, antara Grab dengan InDrive. Okey, nampak tak tadi? Daripada Roshamat ke Danau Kota 9 km. Tahu Grab berapa nak bagi? RM9.8 je. Saya klik tadi, terus cancel. InDrive terus, Alhamdulillah. Roshamat ke Valley ni bangunan ni. Dekat je 1 km. Dapat RM8. Okey lah. Lumayan tu. Sekejap je sampai. Kalau bawa Grab tadi tak sampai lagi ni Danau Kota, jalan jam. Dapat RM9.8 je. Jadi saya masih lagi berada dalam kawasan Setiawangsa ni. InDrive masih lagi ada banyak. Grab pun ada lagi banyak kan. Sekarang pukul 6 petang. Itulah kalau lama-lama kata rasa di-incentivize orang kata. Hilang semangat nak buat Grab ni, tak payahlah on InDrive je. Tak apalah, kita tunggu sekejap pun tak apa. Kita relax dulu kan. Kita tak payahlah back to back tu. Jadi bila tu kita relax, kita tengok, kita offer ke orang tu. Jadi kalau kita up, dia nak ambil, Alhamdulillah. Yang ni yang dekat ni pun daripada tu pun memang saya up sikit je. Jadi saya punya bersih tambang dia RM9. Jadi tolak komisen dapat RM8. 1 kilometer je. Okey lah tu. Jadi kita itulah. Iyalah, Grab dia janjikan macam-macam kan. Okey, dapat bonus apa semua. Tapi itu yang dijanjikan. Saya masalahnya, saya nak duit tu segera kan. Jadi kita nak buat sebanyak mana yang boleh dapat cash segera. Tak apalah, InDrive saya rasa tak ada lah pula bonus lah, insentif lah. Tak tahulah, saya tak baca sangat kan benda dia punya tu kan. Tapi setakat ni InDrive, Grab tak jalan. Grab asyik cancel je. Okey, selamat